Pada tanggal 4 hari bulan 2, 2025, kereta ini tersadar di tepi jalan dan datang ke bengkel. Ni, benda ni tercabut. Mujur tak patah. Ni satu. Sini satu. Dua. Tak tahulah abang ni bengkok ke tak bengkok. Tapi tadi try pusing, tak boleh pusing. Macam dah kena dekat valve ni. Untuk anda di luar sana yang melihat video ini, apakah penyebab benda ni berlaku? Adakah tidak menukar minyak hitam selama bertahun-tahun? Sebab minyak ni. Tengok saya tarik minyak ni tengok. Dia jadi lumpur macam ni. Adakah sebab ini? Dia kasar ya, macam lumpur selut tu. Adakah sebab ini? Berapa tahun agak-agak tak tukar minyak hitam ni. Kereta memang tak jalan. Okey, untuk pengetahuan semua, minyak hitam ada expired date. Thank you. Engkau elok. Engkau elok. Engkau elok. Engkau jahanam. Ni bang, keadaan enjin abang. Ini memang tak boleh pakai ni bang, sebab dia punya tapak ni dah pecah lah. Nampak tapak ni dah pecah. Ni dua ni patah. Bahagian intake ni tak tahulah, mungkin sebab pakai gas lah. Dia tak boleh pakai gas kot. Dia jadi tersekat dekat valve dia ni. Ni bengkok dan patah. Lepas tu abang punya piston nombor 1 pun dah jahanam lah. Macam tu keadaan dia. Okey, sekarang macam mana? Enjin kosong satu ke? Apa macam? Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Kita marking dulu sebelum kita nak ketatkan flywheel dengan engine flywheel gearbox ni.
kencing. Baik sikit. Right. Sekarang kita kira dia 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, semua dah 8, cantik.
Mounting 1 done, mounting 2 done, mounting 3 done. Okey, enjin dah masuk dalam body dia. Copy that. Exhaust tune, compressor tune dah pasang. Okey, exhaust dengan compressor. Kita pasang drive shaft. Nampak tak? Kita pasang drive shaft. Nampak? Nampak sini. Sana pasang. Okey, complete. Already done. Cantik. Kita pasang ni, apa nama ni, what's this, cable gear cover. Dan okey, dan satu lagi saya gunakan apa, saya gunakan lampu comel. Dia ada dua, sini boleh, sini pun boleh, dan dia boleh melekat. Mekanik recommended lah, saya rasa dia melekat sebab ada magnet kat sini. Ada magnet ni dia melekat. So benda ni comel. Dan tengok dia melekat tu. Terang kan kawasan ni. Macam tu. Dia kecil. Kita boleh selit-selitkan je. Letak kat apa, cross member ni pun boleh. Selit macam tu bang. Nampak? Jadi dia tak silaukan mata kita. Okey. Ya, sekiranya dia bagus dan membantu anda untuk menyelesaikan masalah yang anda ada, bolehlah klik. Mudah-mudahan. Terima kasih. Dia buat pasang drive shaft. Drive shaft right side. Right side. Boleh tahan drive shaft ni. Tak tahu lah kenapa Honda buat dia boleh tercabut ni, sebab dia tak ada dalam ni, dia tak ada clip. So dia boleh tertanggal. Bila tertanggal nak masukkan kena buka getah ni. Terpaksa lah buka absorber, buka benda ni. Okey, sekarang ni semua dah ni already done. Bar ni done, absorber done, ada cover babe. Skru 14 done atas. Okey, right side complete, ready to go. Tadi ni pakai bateri ke? Tak, dia charge bateri. Okey, sekarang kita nak check. Suara boleh letak kemudian lah, kita belasah je. Check yang pertama. Dah. Okey dah, start. Action. 5 lah, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bila nak mampus baru ada. Bila kau dah off kunci baru dia ada. Nampak bunyi dulu. Dia memang kecil je kerja. Okey. Cuba try. Kecil sangat lah.
Ni. Oh, lalu kecil. Ya. Yang terakhir. Terakhir. Eh, 10 saat. Itu saja. Kenapa? Bila nak dimatikan baru dia ada api. Klik. Kecil je. Satu hari mengerjakan ni guys. Nanti bila dah siap dan berhasil, saya bagi tahu anda. Asalnya dia punya pipe ni dah reput, dah hancur. Nak beli seketul ni boleh tahan harga. Ada orang sampai jual sampai 2,5. 150 ke 2,5. So saya ambil keputusan, saya cuba dululah sebelum cuba jaya sebelum kita beli yang kita try ni. Kalau ni tak okey kita beli je. Biar berkorban masa sikit. Janji kita dapat ilmu baru. Okay guys. Asalnya dah berkarat. So saya potong ni, saya keluarkan, saya beli pipe ni, saya pasang dengan gambrutan. Maybe besok nak pergi ni, kena spot sikit lah, welding sikit bagi dia kukuh. Takut apa ni, gam ni tak berapa kuat kan. Okay, sambung besok. Okay, sekarang kita sedang welding ni, welding pipe tu. Kukuh sikit. Inilah hasilnya selepas kena cooper, welding dengan cooper. So nanti kita pasang, kita tengok bocor ke tak bocor. Roger that. Dah pasang dah run satu round, memang tak ada bocor lah. Alhamdulillah. Oh, siapa yang nak tengok part tu, ni lah yang saya dah pasang, dah siap. Terbaik. Nampak tak daripada atas tu, benda tu lah. Benda tu. Benda tu. Nampak lah sebab dia kat bawah, pipe tu kat bawah. Pipe tu kat bawah. Right, roger that.
Auto cruise done with hose and socket, and hose already fixed at the place. Done. Power steering pump done with belt. Alternator done with belt also. Bracket power steering pump done. Distributor done. Starter done. Thermostat housing done with switch. Power steering hose done with clip. Thank you. Ni, toast light ni. Okey, jom kita cek. Wah. Okey, sekarang kita berada di bawah kenderaan ini. Okey bang, ni dia punya steering rack. Nampak ada macam ada sensor belakang ni, tapi wire dah kena potong kot ni. Mungkin dia dah tak pakai ni. Memang ada sensor. Dulu untuk ada sensor. Inilah keadaan steering rack yang dah bocor. Nampak ke tak nampak ni? Okey. Ini apa dah temperature maksimum, full maksimum, minyak pun maksimum. Gila betul. Orang ada berani temperature sampai macam tu